Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat. Dalam episod ke-37 ini, pengetua ingin mengajak kita merenung satu amalan yang mudah tetapi sangat besar manfaatnya dalam kehidupan, iaitu banyakkan sedekah walaupun sedikit. Ramai orang berfikir sedekah itu hanya untuk orang yang berada. Ramai merasakan sedekah itu perlu besar, perlu banyak, perlu luar biasa. Sedangkan hakikatnya, sedekah yang kecil tetapi ikhlas lebih bermakna daripada sedekah besar yang penuh riak. Sedekah bukan tentang jumlah tetapi tentang hati. Jika kita hanya mampu memberi 100, itu tetap sedekah. Jika kita mampu memberi tenaga, itu juga sedekah. Jika kita memberi senyuman yang menguatkan hati orang lain, itu juga sedekah. Jika kita menahan lidah daripada menyakiti orang, itu pun sedekah. Dalam hidup ini setiap orang berhadapan ujian sendiri. Ada yang diuji dengan rezeki, ada yang diuji dengan kesihatan, ada yang diuji dengan masa. Tetapi semua orang tanpa mengira pangkat, harta atau kedudukan mampu bersedekah dalam bentuk yang mereka ada. Yang sedekah itu membuka pintu rezeki. Sedekah itu melembutkan hati. Sedekah itu memberi ketenangan. Sedekah itu memadamkan amalan dosa kecil seperti air memadamkan api. Sedekah itu juga menjadi bukti bahawa kita masih peduli kepada manusia lain. Bayangkan, walaupun sedekah kita kecil, ia mungkin besar bagi orang yang menerimanya. Rasa tu bagi kita mungkin tidak besar, tetapi bagi orang yang sedang lapar, ia mungkin menyambung kehidupan. Senyuman kita mungkin biasa, tetapi mungkin menguatkan seseorang yang sedang berputus asa. Doa kita mungkin ringkas, tetapi mungkin menjadi ubat bagi hati yang sedang terluka. Dalam episod 37 ini, pengetua ingin mengajak seluruh masyarakat, jangan tunggu kaya untuk memberi, jangan tunggu senang untuk membantu, jangan tunggu banyak untuk menyumbang. Mulakan dengan apa yang kita ada, walaupun sedikit, ulangi selalu. Sedikit demi sedikit, ia akan menjadi amalan yang membentuk jiwa yang tenang, hati yang lembut dan masyarakat yang saling menyokong. Ingatlah, sedekah yang kecil tetapi ikhlas lebih berharga di sisi Allah daripada harta besar yang diberi tanpa hati. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.